cookies kali ni red velvet cheesecake. Dia masing-masing cheese rangup kat luar, dalam lembut. Oi, sedap. Kali ni resepi Cik B menjadi tak gelepar dah baby cacing dalam perut tu. Cara nak buat dia mudah je saya awak. Mula-mula awak masuk sekali cream cheese, gula icing dengan esen vanila, kacang-kacang biar dia leik molek. Lepas tu awak bulat-bulat 2 sudu setiap bulat teh tu. Lepas tu awak bubur dalam peti boleh selama 2 jam. Okey, ni adunan untuk buat cookies dia deh. Awak masuk ke unsalted butter, gula perang, gula caster, kacang-kacang biar dia leik molek. Lepas tu awak bubur boleh butir telur dengan esen vanila. Apa jadi telur esen pula? Esen vanila. Kocak-kocak biar rata macam ni. Buburlah periso red velvet imalco deh. Agak patut awak kocak biar rata, letak tepi mata. Kita bubur pula bahagian-bahagian tepung. Bubur tepung gandum, serbuk koko, tepung baking powder, bahan-bahannya ialah lah Cik B letak dalam deskripsi. Awak pun bubur lah dalam hot red velvet saat ni. Gaul-gaul sampai rata biar leik macam ni. Bubur pula dark chocolate, milk chocolate, white chocolate. Lepas tu gak gaul biar perata molek. Lepas tu gak awak ambil boleh 100 gram. Janganlah Cik B siap timbel deh. Ni Cik B buat versi yang cookies kita beli kedai kopi tu lah saya awak. Hok besar-besar. Cik B guna 100 gram. Setiap bulat teh tu deh. Lepas tu awak tu biarlah cream cheese awak burai peti selama 2 jam. Saat ni ke awak balut dengan sekut ni. Sudah awak gupar-gupar tu awak kena buh berai peti dulu selama 2 jam paling minimal. Kalau nak bubuh lama lagi Cik B bubuh semalam. Lepas tu awak bakar. Sudah dah. Alalah tak ada nak kecap manyuk.